HR eh? Oh, saya yang pengurusi HR. Oh, sebenarnya saya nak jumpa Miss sebab saya nak tanya apa benefit. Sebenarnya syarikat ni menawarkan pelbagai faedah dan ganjaran. Contohnya, Bos, saya rasa tak sihat tau. Ya ke sikit apa tu? Sikit perut. Saya nak syuting boleh? Oh, boleh je. Ni nanti pergi klinik kita. Bayar semua saya sediakan. Okey, terima kasih bos. Sama. selain daripada cuti sakit, syarikat kita juga menawarkan cuti tahunan, cuti bersalin, kursus latihan dan yang paling penting, syarikat kita ada KWSP dan KWSP. Faedah ni sebenarnya dibagi kepada dua, iaitu faedah statutory dan faedah bukan statutory. Tapi apa beza statutory dengan bukan statutory? Oh, kalau nak lebih detail, faedah statutory adalah yang macam saya cakap tadi, dan faedah bukan statutory dia tiada peruntukan undang-undang. Contohnya bagian kursus, kenaikan pangkat dan bonus tahun. Terima kasih. Jelaskan. Kalau kamu dah tak ada apa-apa soalan, kamu dah boleh start kerja hari ni. Tapi Miss, tadi Miss ada mention pasal ganjaran kan? Boleh Miss explain sikit tak ganjaran? Saya lupa nak mention yang tu. Okey, ganjarannya adalah insentif dan faedah yang diberikan kepada pekerja untuk meningkatkan motivasi diorang dan juga untuk memberi kepuasan kepada pekerja. Tapi Miss, saya kurang faham lah. Oh, awak kurang faham eh? Okey, kalau macam tu saya tunjukkan situasi. Assalamualaikum semua. Apa isu yang berbangkit pada hari ini? Bos, saya ada berita baik. Untuk bulan saja, sales syarikat kita sudah meningkat sebanyak 10%. Wah, kalau macam tu semua pekerja dapat bonus lah pada bulan ni. Tahniah. Dah jelas kan? Dah, saya dah faham dah. Cuma bonus je ke yang semua pekerja dapat dekat company ni? Oh, kita juga dapat komisen, program keiktirafan dan juga pembangunan profesional. Faham? Terima kasih Miss. Sama.